العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita akan sambung dan teruskan kelas kita setelah kita cuti panjang, cuti Eid al-Adha dan juga cuti untuk kita memberi laluan kepada program khatam Al-Quran. Dan Alhamdulillah, minggu ni kelas-kelas Zoom dan juga online saya mula kita kembali, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita manfaatkan kelas-kelas ini dan dapatkan lagi insya-Allah kita tambahkan ilmu dan juga bermuzakarah bersama untuk kita mantapkan lagi pengetahuan kita dan juga ilmu tentang membaca Al-Quran, kaifiyah membaca Al-Quran, kaedah membaca Al-Quran dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan dengan betul, insya-Allah. Untuk malam ni mungkin ada yang tak dapat masuk, mungkin ada yang belum berserta lagi. Jadi apapun kita teruskan juga dan kita rekodlah, sesiapa yang terlepas ke boleh rujuk kepada kita punya rakaman channel YouTube kita. Malam ni merupakan rakaman yang ke-137, episod yang 137, masya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita mulakan kelas kita. Saya mute semua dan saya share muka surat pada malam ini, muka surat yang ke-55, surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Seperti biasa kita mulakan membaca dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك
واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Selesai kita membaca muka surat 55 surah Ali Imran bermula dari ayat yang ke-38 sehingga ayat 45. Baik, insya-Allah boleh sekarang ni kita unmute untuk ambil bahagian bersama, kongsi dan juga bincang bersama insya-Allah hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca bersama. Okey, kita akan teruskan kaedah yang latest ataupun terakhir sekali yang kita pilih tajuk dalam hukum-hukum tajwid. Dan kita pilih tajuk mengikut susunan. Kita dah selesai hukum-hukum yang ada kaitan dengan al-ghunan, dengan dengung-dengung. Dah selesai semuanya. Baik hukum-hukum nun mati dan tanwin, hukum-hukum mim mati, hukum apa lagi? Hukum musyaddadatain, nun dan juga mim musyaddadatain. Dah selesai. Dan kita selesai pun qalqalah. Kita buat murajaah secara tatbiq, membaca dan kita keluarkan hukum-hukum dari ayat yang kita baca. Dan kita dah mula masuk dalam bab mad, ahkamul mudud. Kita dah masuk, kata silap saya, dah 2 kelas lepas. Kelas pertama kita dah jelas dan kita dah bincang bersama dan kenal semula dengan jelas dan dengan mendalam lagi hukum mad asli. Dah selesai. Dan saya cek tadi last kelas kita iaitulah hukum-hukum mad yang sebabnya hamzah. Hukum-hukum mad yang sebabnya hamzah ada 3 dan boleh kira 4 lah. Dah kira 4, kita kira 4. Mad wajib, muttasil, mad jaiz, munfasil, mad badal dan juga mad silah tawilah. Yang sebabnya hamzah. Bila ada hamzah, 4 mad inilah salah satu. Jadi kita dah selesai bahagian pertama dari pecahan mad far'i. Mad secara hukum, secara umumnya terbagi kepada 2, asli dan far'i. Dan far'i pula pecah pada 2, mad yang sebabnya hamzah dan mad yang sebabnya, yang satu lagi, sebabnya sukun. Jadi yang mad sebabnya hamzah dah selesai 4 jenis mad. Jadi malam ni insya-Allah kita akan mula masuk dan mula mencari bersama dalam bacaan kita mad-mad yang sebabnya sukun. Mad-mad yang sebabnya sukun. Okey, jadi insya-Allah buat persiapan. Jadi malam ni kalau kita nak borong semua mad-mad sebabnya sukun, banyak sebenarnya. Ada lebih kurang 10 jenis mad yang sebabnya sukun. Jadi kita ambil separuh kot, ataupun 1/3 lah. Kita cuba sebut jenis-jenis mad dulu.
Siapa ingat? Antara mat-mat yang sebabnya sukun. Sukun-sukun itu adalah baris mati. Huruf yang berbaris mati menyebabkan, menjadi sebab terhasilnya ataupun wujudnya mat-mat tertentu. Okey. Jadi ada banyaknya mat sebabnya sukun. Boleh unmute sekarang ni soalan kepada semua. Siapa yang masih ingat ataupun ingat ataupun kenal ataupun yakin nama-nama mat yang sebabnya sukun. Okey, yang pertama mat apa? Mak Aril sukun, Ustaz. Itu memang confirm sebab namanya sukun. Ma'aril sukun satu. Okey, lagi. Ada apa lagi? Maklin. Maklin. Okey, yang kedua Maklin. Okey, kita ada dua dah. Dua, yang keduanya Maklin. Ni lagi. Mak wajib. Haji Syarif, mana Haji Syarif? Mak wajib tak termasuk. Mak wajib kita dah bincang dalam minggu lepas. Mak wajib sebabnya Hamzah. Jadi malam ni tajuk baru kita sebab sukun. Yang sebab Hamzah kita dah selesai. Mak wajib, mak jaiz, mak badal dan juga mak silah tawilah. Yang sebabnya sukun ni yang belum bincang lagi. Dalam tatbik kita ni dalam membaca ayat dan keluarkan hukum belum bincang lagi. Tadi dah sebut, sahabat-sahabat kita sebut mak adili sukun satu. Keduanya mak lin. Mat Lagi tamkin. mak tamkin. Mak tamkin. Boleh. Termasuknya Yang dalam kedua ada sukun. yang ada sukun. Mak tamkin. Ketiga, mak tamkin. Lagi, mak apa lagi? Ada 10 saja. Saya rasa ada 10. Baru 3, ada 7 lagi ataupun 6 lah. Ramai yang ponteng malam ni. Cik Mat tak ada, Cik Rahmat tak ada, Cik Abdul Razak tak ada, Cik Mustafa tak ada. Ni semuanya pelajar-pelajar yang selalu membantu ni. Haji Hanafi ada tu. Ya, Haji Hanafi, silakan. Apa lagi? Mat lazim. Okey, Mak Lazim. Mak Lazim apa? Mat lazim dia bertemu sukun lah. Mat bertemu dengan sukun. Semua lazim ke? Semua lazim ke? Semua jenis lazim? Ada mat lazim, ada kalimi dan harfi. Jadi mak lazim terpecah kepada dua, kalimi dan harfi. Dan setiap kalimi dan harfi terpecah lagi kepada dua, musaqqal dan mukhaffaf. Jadi dalam mak lazim saja dah ada 4 pecahannya. Okey, mak lazim boleh kira sebabnya sukun. Nanti kita tengok kalau kita jumpa jenis-jenis mat ini yang sebabnya sukun, kita cari sukunnya tu kat mana. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba 4 ni dulu sebab jawapan ada 4 ni. Kita cuba carilah untuk 4 jenis mat ini pun dah banyak. Yang pertama kita cari ma'aridil sukun, yang kedua kita cari mat lin, yang ketiga kita cari mat tamkin, yang keempat kita cari mat lazim dengan jenis-jenisnya, dengan bahagian-bahagiannya. Okey, jadi untuk malam ni kita mulakan insya-Allah ayat pertama dalam muka surat yang kita baca iaitu ayat ke-38. Cuba kita tengok ada tak mat-mat yang dikira sebabnya sukun yang kita bincang tadi. Ayat 38. Siapa nak ambil, carikan dan keluarkan 4 jenis mat. Untuk malam ni kita nak memburu dan kita nak mencari mat arid sukun, mat lin, mat tamkin, mat lazim. Okey, ayat 38. Scan betul-betul, elok-elok, satu persatu. Tak ada, Ada? Ustaz. Satu pun tak ada? Kalau diwakafkan mungkin kot Mak Arid.
Okey, kita dah bincang bab wakaf memang kita ambil kira walaupun bukan akhir ayat, kalau di tengah-tengah ayat kalau boleh wakaf untuk jadikannya mat silakan. Ada tak waqfan wa waslan dalam keadaan wakaf dan wasal untuk ayat 38 saja ada tak salah satu daripada empat jenis mat yang kita sebut tadi? Tamkin, arid sukun, lin dan mat lazim. Tak ada. Macam tak Wakaf pun ada. tak ada juga. Kalau kita wakafkan, tak ada jugalah Ustaz. Tak ada juga Ma'arif sukun Betul. tak ada. Mak lin pun tak ada. Mak Mak lazim, Lin, dia dengan mak lazim lagilah tak ada. Hmm. Tamkin lagilah tak ada. Betul, semua setuju? Semua setuju dengan jawapan tak ada pada ayat 38? Boleh kita pindah ayat 39? Semua okey? Saya kata ada. Ustaz cakap ada. Ha, Rabbi habli. kalau ikut Zuriyah. ayat Zuriyah tu boleh ke Ustaz? tu mat Ma'arif apa tu? sukun. Tak boleh. Ma'arif sukun tak boleh Tak boleh. Zuriyah. Tak boleh, tak boleh. Sami. Dia doa ke boleh jadi ma'arif sukun. Tapi kita dah setuju betul syaratnya boleh jadi ma'rif sukun tapi diberikan kepada Pada mak wajib yang sebab mak ada wajib. hamzah tu kan. Hamzah tu Ya. lagi kuat. Jadi bila idza ta'arud, apabila dia berebut, berlaku rebutan dalam satu kalimah, maka diutamakan mat mana yang kuat. Jadi antara mak wajib dengan ma'rif sukun dah tentu mak wajib lebih kuat. Wajib. Okey. Okey, sebelum kita sambung mencari kias dia kira apa tu garis ukuran kita nak buat garis ukuran yang mana kuat yang mana tak kuat tu kita berpandukan kepada apa. Antara contohnya perkataan ad-du'a kita bahaskan yang ini. Perkataan ad-du'a kalau nak kira memang hamzah ni mati. Inilah sukunnya. Doa bila mati, bila berhenti, ni mati kan. Bila kita matikan ni, memang sesuai lah, cukup lah. Cukup syarat untuk jadi ma'arif sukun. Tapi tak boleh bagi kepada ma'arif sukun, kena bagi kepada mak wajib sini. Sebab ada hamzah. Kenapa mak wajib dapat, ma'arif sukun tak dapat, sedangkan ma'arif sukun itu pun syaratnya ada di sini cukup. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah tu kenapa bagi kepada ma'rif sukun mak wajib sini? Sebab mak wajib kuat. Mak wajib lebih kuat Ustaz. Okey, betul. Macam mana kita tahu lebih kuat? Bila kita jumpa dia. Sebab ada mat di sebelumnya hamzah tu. Ada sukun ada mat juga sampai 6 ada sukun. Hamzah, mat, doa. Ada sukun ada 4, 6. 6 dia ada. Lagi banyak. Dia punya ranking Ustaz. Macam Okey, betul. Dia punya ranking memang ranking ada sukun kemudian. Dia lemah. Tapi macam mana ulama tajwid letakkan ada sukun kemudian? Kenapa tak letak dia kuat? Mesti ada sebabnya. Ini jawapan kena ada ni. Kalau kita nak bersembang tajwid ilmiah dengan orang, kita kata mak wajib lebih kuat di sini, kita kena utamakan mak wajib. Nanti orang tanya kenapa tiba-tiba mak wajib kuat? Macam mana kita tahu dia kuat, ma'rif sukun tak kuat? sebab dia doa Ustaz. Mak wajib satu kalimah Ustaz. Tidak juga. Mak wajib satu kalimah. Boleh Ma'rif sukun dikatakan pun satu boleh. kalimah tu. Ma'rif sukun pun satu kalimah. Kalau mati pun dia satu kalimah juga. Sama juga ma'rif sukun satu kalimah. Ma'rif sukun masa dia 2 harakat. Ya, itu dia punya jawapan. Sebab ma'rif sukun lemah sebab dia ada 2 harakat. Dia ada yang kurang. Mak wajib dia tak ada kurang. Dia ada 4, 5, 6. Sebab itu dia kuat. Mak lazim aqwal mududu lazimun famattasal. Paling kuat sekali mak lazim. Kenapa mak lazim paling kuat? Sebab dia tak ada 4, dia tak ada 5, dia tak ada 2. Dia 6 saja. Sebab itu dia paling
paling kuat paling kuat nombor satu. Barulah pergi kepada ma'rif sukun. Dia pergi kepada mad wajib. Sebab dia tak ada dua, dia tak ada qasar. Jadi di sini ulama bagi kepada mad wajib muttasil sebab dia tak ada dua dan tak boleh bagi kepada ma'rif sukun walaupun ada cukup syaratnya sebab di sini tak boleh kurang daripada 4 harakat. Sebab itu ini khusus untuk mad wajib muttasil, lagi pula memang dia ada hamzah di sini. Okey, kembali kepada pencarian kita mencari. Ada agak Ustaz. Tak ada Ustaz yang cakap tadi kalau mati sukun tu da'az. Boleh Ustaz? Dah mana Ada boleh? makna tak? Da'az. Tak boleh. Da'a ni satu Tak boleh, kalimah. Satu Tak ada kalimah. makna lah. Tak boleh. Mana boleh tumpang da'a. Ini nama Tahu jadi. Zakaria lah. Zakaria ni Nabi Zakaria ni. Jadi kalau kita ambil da'az, kita dah rosakkan karya. Takkan ada Nabi nama karya pula. Tak boleh. Kita kalau nak berhenti pada perkataan yang sempurna. Tak boleh tumpang orang sebelah. Dah? Mengaku tak jumpa? Okey. Yang ada pada ayat ke-38 hanya satu saja ma'aril sukun pada perkataan sami'. Kenapa tak jumpa ni? Tak perasan Ah. Ustaz. Sami' kalau matikan betul-betul. Jadi ini pentingnya dan malam ni insya-Allah bestnya kelas ni kita akan kenal betul-betul mad arif sukun yang tengah-tengah ayat. Jadi banyak sebenarnya perkataan-perkataan yang layak jadi ma'aril sukun. Jangan tunggu akhir ayat sahaja. Asalkan akhir bacaan kita berhenti, kita wakaf, adanya syarat ma'aril sukun, maka dia akan jadi ma'aril sukun walaupun belum habis ayat. Macam di sinilah. Boleh berlaku tak? Okey, boleh berlaku. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Boleh je berlaku macam tu. Kita lajak tayyibah tak nak berhenti macam boleh. Ada lagi nafas. Bila pergi innaka sami', mata nampak doa alamak. Ada mat lah sini. Kalau pergi lagi confirm pancit. Jadi macam mana nak selamat? Berhenti. Sami'. Itu cara kita nak selamatkan tajwid kita dan tak kurang hak harakat-harakat yang ada pada mat wajib ataupun mat lain. Jadi kita nak kena cekap, nak kena cepat buat keputusan. Jangan sampai dah terlajak pergi, bila dah terlajak pergi tengok banyak pula Roblox dan kita pula tak cukup kita punya syarat-syarat, dah serahkan diri. Bila serahkan diri kena saman lah. Jadi sama juga bila kita tak cek betul-betul di mana kita nak berhenti, kita lajak juga tiba-tiba banyak jenis-jenis mat depan tu habis, nafas pun dah ujung-ujung, terpaksa lah kita kena pangkah ataupun kita nak kena kurangkan harakat-harakat yang sepatutnya kita jaga. Sami'. Okey, kalau kita tengok nak bahaskan sami' ni mad arid sukun. Mana dia punya sukun? Sebab mad baris mati. Sukun tu baris mati. Pada hamzah. Perkataan sami' kita dah setuju tadi. Sami' ni adalah ma'arid lisukun. Dan kita dah bincang tajuk kita malam ni adalah kita nak cari jenis-jenis mad yang sebabnya baris mati. Disebabkan ada baris mati, maka adalah mad-mad ini. Dan malam ini lebih fokus kepada ma'arid lisukun, ma'arid sukun, mad lin, mad tamkin, mad lazim. Jadi kita dah jumpa yang pertama, mad arid lisukun, yang kita kata tadi dia termasuk dalam bahagian ataupun kumpulan jenis-jenis mad yang sebabnya baris mati. Mana baris matinya di sini? Pada perkataan sami'. Ain Ustaz. Ain tu. Kita bukan ain. Ya, betul. Ain ini apabila kita wakaf, kita berhenti di sini, ain yang berbaris depan ni kita akan matikan.
Itu namanya arid. Arid ni baru datang. Sukun baru datang. Sukun baru berlaku. Kenapa baru? Asalnya tak sukun. Asalnya bari depan. Kalau sambung memang sami'ud du'a'u. Hidupnya ain ni. Tapi disebabkan kita berhenti, wakaf ada perkataan ini, maka sukun ni baru datang. Daripada baris depan, jadi baris mati. Ini yang menjadi sebab mi' asalnya ma asli biasa, bila bertemu dengan sukun, maka dia akan jadi ma'arid lisukun yang boleh baca 2, 4, 6. Qasar, tawassut ataupun isba'. Innaka sami'. 2. Innaka sami'. 4. Innaka sami'. 6. Itu kuatnya. Ma'arid sukun boleh pergi sampai 2, 4 dan 6. Dia kuat banding dengan yang lemah yang lain lah. Okey, habis. Okey, kalau kira-kira, saja-saja saya tanya. Kalau kira-kira 2, 4, 6 ni ma'arid sukun. Kita kira dia banding dengan mak wajib, dia lemah. Wajib tu kuat. Kalau kira-kira ma'arid sukun ni, ada tak yang lagi lemah pada ma'arid sukun? Lagi lemah mak asli lah Ustaz. Asli, confirm. Confirm dah tentu mak asli dan tentu harakat kan. Lagi selain daripada tu? Kita buat kira-kira dengan sendiri dulu. Apa yang jenis mat yang kita kenal yang ada harakat-harakat yang kurang daripada ma'arid sukun. Supaya saya nak sampaikan bahawasanya darajatul mudud ni ataupun kedudukan mat ni dia ada tinggi dan rendah, kuat dan lemah. Supaya kita boleh simpan. Iwat Ustaz. Mak iwat. Mak iwad, okey. Segala mat yang dua harakat lah. Mak iwad, mak badal, mat apa lagi? Mat Qasirah. mat silah qasirah. Ya. Okey, lagi? Maksilat tawilah. Mak silah tawilah tak boleh lah. Sebab tawilah tu tak ada dua harakat. Mat badal Ustaz. Mat badal betul, dua harakat. Lagi lemah daripada mat arid sukun. Sebab mat arid sukun dia kuat juga sebab dia ada 6 tu. Jangan main-main. Dia setaraf, dia segagah mat lin. Walaupun lin terlembut, tapi sekuat mat lin jugalah. Lin tu pun kuat juga. Mat tabiin Ustaz. Apa? Mat tabiin alfi. Mat tabiin. Mat tabi'i. Mat tabi'i mat asli sama. Mat asli, Sama. mat tabi'i dua harakat. Dua harakat kan dia? Ya, betul. Jadi lagi. Kalau dengan mat apa tu? Madul munfasil. Madul munfasil mana kuat? Munfasil. Munfasil Pasir lagi kuat. lagi kuat dah. 4, 5 kuat. Munfasil lagi kuat 4 dan 5. Dia punya kadar harakatnya 4 dan 5. Dia tak boleh lemah sebab dia tak ada 2. Kan? Betul. Tapi bagi tariqah yang membaca mad munfasil 2 harakat, di situ ma'arid sukun lagi kuat. Kan? Yes. Ada mak munfasil yang baca 2, 4 dan 5. Kan? 2, Maklin 4, tak boleh 5. Ustaz. Maklin pun sama. Maklin samalah. Maklin tadi dah sebut tadi, maklin dengan ma'arid sukun sama 2, 4, 6. Tapi sekarang ni kita nak cari yang lebih lemah lah. Sekarang ni mat jaiz munfasil saja, dia ada 2 keadaan. Keadaan pertama, kalau baca ikut tariqah Syatibiyah yang kita baca 4 dan 5, maka dia lebih kuat banding ma'arid sukun. Dan kalau katakan ikut tariqah yang mat jaiz munfasil boleh baca 2, 4, 5, maka mat arid sukun lebih kuat. Sebab mat arid sukun ada 6. Kira-kira macam tu lah. Okey, jadi bila dah kira-kira, ni tambah lagi faedahnya.
Bila dah kira-kira macam tu, apa faedahnya? Siapa boleh jawab? Apa faedahnya yang kita tahu yang ni kuat, yang ni lemah, yang ni lebih, yang ni kurang? Apa faedah? Kita boleh pilih berapa panjang harakat kita nak, Ustaz. Itu satu jawapan untuk satu jenis mat. Maknanya Ah. kalau kita dah tahu mat harif sukun ada 246 boleh pilih. Tapi sekarang ni antara dua kuat. Contohnya sekarang ni kita dah lagakan antara Kita dah lagakan antara mat jaiz munfasil dengan mat harif lisukun. Kita kata ikut bacaan kita mat jaiz munfasil lagi kuat kan? Katakan dalam satu ayat ni ada ma'arif sukun dan ada mat jaiz munfasil. Apa faedah yang kita dah tahu kedudukan mat jaiz munfasil lagi kuat? Kita pilih-pilih yang mana lebih kuat lah. Dalam satu ayat, bukan dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan, betul. Macam tadi, ad-du'a, ini jawapan Kak Wan betul lah. Kalau berkumpul dalam satu ayat, satu perkataan, maka dah tentu kita akan bagi kepada yang kuat, yang lemah dah tak ada. Yang ini tak boleh jadi mak sukun dan mak wajib. Tak boleh dalam masa yang sama. Pilih mana satu. Jadi kita dah kena bagi mak wajib. So saya tadi soalan saya, contohnya kita carilah mana mak harif disukun. Okay, sorry. Mana mat, contohnya, muka surat ni tak banyak mat jaiz munfasil. Yahtasimun tu. Tak, kita nak yang mat jaiz munfasil tu. Mat jaiz munfasil dengan ni di sini je. Ayat 41, qala rabbi ja'alli ayah. Okey. Mana? Okey ni. Ayat di depan saya ni, ayat yang ke-41, qala rabbi ja'alli ayah. Ini saja ni kita nak belajar-belajar, nak tambah-tambah lagi faedahnya. Qala rabbi ja'alli ayatan qal. Kita berhenti di sini. Gini. Gini. Kita buat ayat gini. Bacaan kita, qala rabbi ja'alli ayatan qal. Bila kita berhenti qal di sini jadi ma'arif sukun kan? Okey, jadi dalam ayat ini berhimpunnya mat jaiz munfasil dan berhimpunnya juga ma'arif sukun. Sebab kita berhenti di sini. Okey, apa faedahnya? Kita dah tahu sekarang ni mat jaiz munfasil lebih kuat daripada ma'arif sukun sebab mat jaiz munfasil 45, ma'arif sukun 2, 4, 6. Apa faedah yang kita boleh buat di sini dengan tahunya kita bahawasanya mat jaiz munfasil lebih kuat? Kita baca yang itu 5 lah Ustaz. Yang Ariri Sukun kita baca yang lebih kuat atas 5 4 5 4 5 5, lepas tu yang itu baca 4 lah Ustaz. Kita bezakan gitu. Okey. Okey, jadi ada setengah-setengah guru tajwid ataupun guru-guru Quran lah. Dia kata bila kita dah tahu yang lemah, yang kuat, jadi sekurang-kurangnya jangan kita kuatkan yang lemah dan jangan lemahkan yang kuat. Itu je faedahnya. Ini dari segi halusnya seseorang itu nak membahagikan dan nak meletakkan harakat kadar-kadar panjang ni pada mat sampai itu pun dia ambil kira. Sebab kita dah sekarang ni kita akan bagi hukum, kita dah beri hukum bahawasanya ma'arif sukun tu pendek, lemah. Mat jaiz munfasil tu kuat. Tiba-tiba mat jaiz ni kita baca pendek, ma'arif sukun kita baca panjang pula. Jadi kita dah lemahkan yang kuat dan kita dah kuatkan yang lemah. Betul Kita dah lemahkan yang kuat, iaitulah mat jaiz tu kuat, kita lemahkan, iaitu kita baca 4. Tiba-tiba ma'arif sukun, yang lemah ni kita kuatkan, kita baca 6 contohnya. Qala rabbi ja'alli ayatan qal. Contohnya. Sedangkan kadang-kadang kita berhenti di sini disebabkan nafas kita yang pendek, kita terpaksa berhenti. Tapi kita bagi lebih pula kepada yang lemah di sini. Jadi sepatutnya di sini kita bagi 2 sahaja.
untuk ma'arif sukun contohnya, dan kita bagi 4 ataupun 5 kepada mad jaiz munfasil. Jadi ada orang tanya, katakan ustaz selalu sebut ataupun selalu kita belajar, kita nak kena seragamkan semua jenis mad. Sebenarnya sekurang-kurangnya di sini ma'arif sukun kita buat 4. Kebanyakan pilihan orang membaca ma'arif sukun 4 harakat. Jadi untuk mad jaiz di sini kita boleh panjang, tambah lagi 1 harakat jadi 5. Okey, itu sahaja lebih kurang berkenaan dengan apabila terkumpulnya, berhimpunnya jenis-jenis mad kuat dan lemah dalam satu ayat, maka macam mana kita nak nata'amal ma'hu, macam mana kita nak berurusan dengan jenis-jenis mad di sini. Jadi kalau kita betul-betul cermat dan kita halusi, bolehlah kita ambil kira sampai bahagian mad-mad ataupun harakat-harakat. Okay, Alhamdulillah selesai. Kita pergi kepada ayat 39. Okey, ayat 39 kita akan mencari 4 jenis mad malam ni kepada yang baru masuk. Muka surat 55 ayat 39 surah Ali Imran. Kita nak mencari 4 jenis mad. Yang pertama kita nak cari mad lin, ma'aril sukun, dan kita nak cari mad tamkin, dan kita nak cari mad lazim. 4 jenis mad ni kalau ada dalam ayat 39, keluarkan ataupun nyatakan. Okay, cari satu persatu, ada tak? Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Daripada atas saya nampak yang fil mihrab. Kalau berhentilah. Okey, kita bulatkan dulu. 1. Yang bawah sekali Ustaz. Apa ni? Yang penghabisan solihin. Salihin. Okey, jadi dapat 2. Yang lain tak ada. Tak Itu ada je, Ustaz. Oh, yang jumpanya ma'arif sukun. Kedua-duanya ma'arif sukun. Mad lin tak ada. Tamkin tak ada. Mad lazim lagilah tak ada. Okey, semua setuju dengan Hajar? Dah tak ada Tapi saya kata ada. Ada Yang lagi. Allah tu Ustaz. Yang Allah. 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 Jangan lupa Allah. Zikir banyak-banyak Allah. Allah pun termasuk juga. Bila kita berhenti, dia boleh kalau jadi berhenti. ma'arif sukun. Kita selalu Yang bawah sebut. pun ada Ustaz. Yang bawah ada. Minallah. Ada lagi Allah. Jadi perkataan Allah, lafzul jalalah Allah ni memang adanya mad asli. Jadi bila kita wakaf, dia akan jadi ma'arif sukun lah juga. Okay, jadi kita dah jumpa dalam ayat ini sahaja 4 jenis ma'arif sukun. Mihrab, annallah, minallah, salihin. Jadi banyak sebenarnya ma'arif sukun. Jadi ayat-ayat begini kadang-kadang kita berhenti, kita tak tahu nak letakkan hukum mad tu di mana. InsyaAllah dengan cara ni kita akan lebih berhati-hati bila kita wakaf emergency. Dan kita betul-betul nak kena biasakan diri dengan wakaf yang tiba-tiba ni, sebab kita nak raikan dan nak jaga hukum-hukum mad yang lain. Maklumlah wakaf tirari ni selalu kita kena gunakan. Break emergency ni selalu kita nak kena gunakan sebab kita punya nafas, panjang nafas kita ini memang bergantung kepada mood bacaan kita. Waktu kita baca tu happy, mood kita sedih, sihat, kurang sihat, lapar, macam setengah dah lapar ni kan, kenyang, beza tu. Dia peliknya Quran ni, kalau lapar ni kita baca bagus, kenyang kita baca kurang bagus. Selalunya orang yang kenyang ni senang kan, tapi jaga-jaga kalau kita nak baca Quran jangan kita kenyang sangat.
kita tak senang baca. Ini melalui pengalaman saya. Saya tak tahu dah tuan-tuan macam mana kan. Tapi pengalaman saya, kalau kami nak jadi imam tarawih ke apa ke, kalau nak baca qadar yang panjang, tak boleh kenyang. Sebab itu sepanjang bulan Ramadan, Masya Allah, baik jugalah untuk kami. Waktu berbuka tu betul-betul kurma sahaja. Itu bergantunglah kadang-kadang kalau orang bagi juadah yang sedap-sedap tu, ambil rasa lah juga. Haji Syarif. Jadi ambil lah rasa juga kan, tak tahan sangat. Ambil lah sikit. Buat Nak rasa-rasa. tunggu lepas tarawih nanti lambat kan. Jadi Rasa-rasa. lontong ke apa kan. Ambil rasa. Tapi tak boleh makan. Betul tak boleh makan. Jadi selalunya memang kami ambil berbuka sunnah saja. Manis sikit, minum, lepas tu dah kosongkan perut untuk standby baca dengan selesanya sepanjang menjadi imam, bertugas menjadi imam, supaya nafas kita tak tersekat-sekat lah. Itulah. Bila kita lapar, bacaan kita, nafas kita lebih selesa kita baca. Jangan lapar sangat lah. Lapar yang boleh tahan lah kan. Okey, jadi bila kita keadaan kita, mood bacaan tu, dia boleh berubah-ubah nafas, inilah ilmunya. Ilmunya kita kena tahu tempat mana kita nak wakaf. Dan tempat mana kita nak patah balik, nak ulang balik. Jadi nak kena tahu caranya. Kerapkan berhenti, dan setiap kali berhenti jangan terus sambung. Patah balik. Cara nak patah balik tu, itu bergantung kepada kemahiran kita lah. Kepandaian kita, kebolehan kita. Jadi macam saya selalu bagikan contoh, saya kenal beberapa qari-qari'ah, peserta-peserta yang selalu ikut kelas saya. Saya kenal dan saya lebih yakin bahawasanya dia belum lagi faham isi makna Al-Quran. Dia belum faham Arab dan dia belum faham lagi tadabbur. Tapi bila dia baca, bila dia wakaf, dia ibtidak balik, dia patah balik, dia sambung balik, macam betul, macam kena dengan orang yang faham. Cara dia patah balik. Contoh macam sinilah ayat ni. Ayat ni macam, sebab dia ada, ini memang kita boleh jadikan sebagai contoh lah. Mana-mana ayat yang banyaknya mak wajib ni, memang dia mencabar kita sangat. Mak wajib ni kalau ada, mak lazim kalau ada, betul-betul mencabarkan kita. Jadi kalau seorang tu baca, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Habis dah nafas. Saya habis sini dah. Sampai sini habis dah nafas. Jadi bila berhenti biyahya, nak ambil mana? Nak ibtidak daripada mana? Fi Ustaz. Ciruka. Fil mihrab. Bukan. Okey, seorang ambil fil mihrab. Okey. Ada siapa ambil lain? Saya ambil Yubashiru lah. Seorang ambil yubashiru. Ada tempat lain tak? Annallaha. Seorang ambil annallaha. Lain-lain semua mazhabnya. Kita nak cukupkan 4 mazhab. Ni baru 3 mazhab. Lagi? Kita ambil wa huwa qa. Wa huwa qaimu, masya-Allah. Jauhnya dia patah balik. Ini betul-betul nak kumpulkan pahala ni. Baguslah dia patah. Dan bila lagi kita patah balik lagi banyak pahalanya, tapi masalahnya bila nak game bila nak game nafas tu jadi nak kena ulang-ulang. Okey, jadi orang yang banyak berulang-ulang ni dia banyak pahala sebab dia setiap kali dia ulang dapat pahala. Tapi kadar bacaan tu dia tak boleh bagi banyak lah. Kan? Sebab ada ulang-ulang habis satu muka surat dah penat. Tapi orang yang kurang ulang ni dia boleh pergi lajak lagi. Sebab dia masih bertenaga lagi. Sebenarnya biyahya pun boleh ambil sebenarnya. Bagi yang nak ambil fil mihrab ni, baik ambil biyahya terus. Sebab fi dengan bi sama je huruful jar. Biyahya pun dah boleh ambil sebenarnya. Tapi selebih sempurna yubashiruka pun boleh. Tapi lebih lagi sempurna annallaha. Ini berbeza-bezanya dari segi makna. Kalau kita ambil biyahya terus pun boleh. Sebab kita dah baca biyahya tadi kan. Boleh je kita ambil biyahya.
Tapi yubashiruka bi Yahya lebih sempurna makna, lebih jelas makna, lebih jelas makna. Yubashiruka bi Yahya, memberi berita gembira kepada engkau dengan Yahya, dengan Nabi Yahya akan mendapat Nabi Yahya contohnya. Tapi kalau annallaha, sesungguhnya Allah telah memberi berita gembira kepada engkau dengan Nabi Yahya, maka lebih lagi jelas, lebih lagi jelas. Dan kalau kita sengaja ulang macam tu, boleh menjadi makna tu untuk kita nak menguatkan, nak bagi sesungguhnya Allah akan memberi berita gembira kepada Zakaria ni, bahawanya dapat Nabi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Okey, jadi cerita kita tadi kepada tadi yang saya bagi contoh tadi, qari-qari'ah yang saya tahu yang dia tak tahu bahasa Arab, dia boleh ambil annallaha. Padahal macam tadi ramai kan ambil bi Yahya, boleh yubashiruka fil mihrab, patah balik wa huwa qa'imun pun boleh. Tapi dia betul-betul ambil annallaha. Macam mana saya pun tak tahu. Jadi mungkin itu disebabkan dia dah terlatih sangat. Dia dah terlatih sangat. Mungkin dia dah khatam berkali-kali dengan ustaz-ustazah. Jadi dia telah pun dilatih macam mana ibtidak dengan kalimah-kalimah yang sepatutnya. Yang kita kena utamakan. Sampai dia dapat satu malakah, satu kelebihan dalam dia memilih dari mana yang dia nak ulang. Itu satu anugerah dan juga satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada pembaca Al-Quran. Dan macam mana dia dapat? Dia berusahalah. Ada masih sampai sekarang ni seorang tu bila baca talaqi dengan saya, bila dia wakaf emergency begini yang tak ada tanda wakaf ni, Ustaz, daripada mana saya nak ulang Ustaz? Setiap kali dia nak ulang setiap kali dia baca, dia akan tanya saya, Ustaz, daripada mana saya nak ulang Ustaz? Ustaz, daripada mana nak ulang? Dah khatam saya rasa 2 kali, masuk kali ketiga dah. Masih lagi dia bertanya, Ustaz, dari mana nak ulang? Jadi saya selalu jawab dengan dia, Haji try. Haji try dulu. Pilih sendiri dulu. Kalau tak sesuai, saya akan sebut, ni tak sesuai, ambil yang lain. Sampai tahap tu lah kita nak kena latih kan. Tapi dia dah terbiasa. Dia dah tak berani. Seolah-olah dia kata, saya takut berdosa lah Ustaz kalau saya tersalah pilih. Ya, tak apa. Bukan sengaja pun kita dalam belajar kan. Kalau tersalah pun, kita berguru, ada ustaz ataupun ada orang yang tegur kita, akan membantu kita. Kalau yang dia ambil tu sangat tak sesuai, maka dah tentunya ustaz tu tak duduk diam. Ataupun guru tu, orang yang ajar dia tu tak duduk diam. Ada kadang-kadang ibtidak tu sangat-sangat merosakkan ataupun mencacatkan makna Al-Quran. Maka tak boleh. Kena patah balik dan kena perbetulkan. Dan kadang-kadang dia tak mencacatkan makna tapi merosakkan kalimah. Ini banyak berlaku pada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Banyak ni berlaku. Contohnya fanadathul malaikatu wa huwa qaimun. Jadi kadang-kadang dia sangkut, dia patah balik, dia ambil malaikah saja. Fanadathul malaikatu. Ni. Bila dia ambil malaikatu, dia dah tinggal al. Al ni dia tinggal tak baca. Sedangkan al ni datang package. Dia datang beserta, dah bersama dengan malaikah. Jadi kena ambil fanadathul malaikatu al malaikatu wa huwa. Kena ambil al. Alif lam ni jangan tinggal. Contohnya yusalli fil mihrabi mihrabi. Dia ambil mihrabi saja, dia tinggal al. Ni banyak lagi masih berlaku. Alif lam qamariyah khususnya secara khusus kebanyakan tertinggal, ditinggalkan secara tak sengaja. Okey, ini kita dah campur-campur bab wakaf dan ibtidak. Semuanya ini kita nakkan kepada tadi, kembali kepada tajuk utama kita, iaitulah apabila kita tahu jenis-jenis mad, maka kita lebih
jelas waktu kita nak wakaf tu macam mana, akan membantu kita, dan kita nak ibtidak macam mana. Itu satu kepandaian dan kemahiran dalam kita membaca Al-Quran. Okey, masih ada masa lagi, kita pergi kepada ayat 40. Ayat 40 kita tengok ada berapa jenis mad dalam 4 mad yang kita pilih. Mad ada sukun, mad lin, mad tamkin dan mad lazim. Silakan. Banyaklah Ustaz. Kasih orang lain dulu. Okey, ajar rehat. Banyak. Okey, siapa nak pilih? Silakan. Fadal, ada apa? Ayat 40 agak lebih sikit dah. Banyak sikit. Malam ni Muslimin kalah malam ni. Dia tak ramai. Muslimin nak kena kalah. Nak kena lawan sikit. Okey. Boleh cuba? Saya ambil Kira ada. Ustaz. Okey, silakan. Okey, pada kalimah yakun, kalau kita berhenti di situ, dia jadi mad arid disukun. Okey, satu yakun. Okey, kemudian akhir pun di situ mad arid disukun. Akhir mak ada Arid sukun. disukun. Ni kadzalikallah, Allah di situ. Allah di sini. Ma yasha, itu mad lazim, mad wajib di situ. Ma yasha. Mak wajib tak masuk lah. Tak termasuk dalam 4 malam ni. Oh, tak masuk Mak lazim, mak wajib kita dah lepas. Kita nak cari mak lin, mak ada sukun, mak tamkin dengan mak lazim. Okey, Mak lazim itu. Ma yasha tu mak lazim Ustaz. Tak ada. Ni mak wajib Ada? lah. Mak wajib. Mak wajib. Mak lazim kan golongan huruf mati. Sukun. Kalau syak tu, Ini hamzah. tapi kalau syak dia mati pada perkataan hamzah ya. Okey. Dia sebabnya hamzah. Dan mak lazim kita nak kena ada syarat lagi, pada hamzah ni dia kena ada sabdu. Itu kan syarat mak lazim kan. Ya. So Okey, tiga. Haja cuba tengok di sini. Akhir ni betul kan mak arid sukun? Cukup tak? Cukup tak syarat ni? Dia ada alif di situ sebagai mad. Jadi kirun, kalau kita bahasa kirun, tapi kalau kita berhenti di situ, tanwin tu dia menjadi mati kan? Mati. Tapi qaf Tak jadilah Ustaz. dia tak boleh jadi. Kalau nak jadikan juga, macam mana kita nak panjang mak ada sukun sampai 6? Akhir. Jadi ini tak cukup syarat. Tak cukup syarat sebab apa? Hajah nampak di sini ada huruf mat di sini. Tapi dipisahkan antara huruf mat dengan ra baris mati sukun ni huruf qaf. Ya, dia bukan satu huruf qaf ni dah ada celah ni, dia penyebuk ni, dia jadi penyebab yang tak boleh berlakunya mak disukun. Okey, faham. Jadi ada 2 saja. Ya. Kalau call tu boleh Ustaz? Kalau dia tersambung sampai call. Okey, qal kalau wuti'a wa imraati 'aqirun qal. Ini baru jadi. Ada alif mak asli, dan bila berwakaf di sini lam ni jadi mati. Baru dah jadi mak disukun. Qal. Jadi 3. 1 2 3. Cukup? Tak, gulam tu Ustaz. Ada lagi ni, gulam. Ni pun kadang-kadang tak nampak ni, alif kecil ni. Alif kecil ni pun dia asalnya mak asli. Bila wakaf di sini, mim dia mati.
Jadi ghulam pun ma'arid lisukun. Sukun. Jadi ada 4 semua dalam ayat ni. Betul? Dah, Betul. habis. Habis. Confirm? Habis? Licin? Hmm, habis lah tadi. Tak ada Tapi lagi kalau yang lik tak boleh Ustaz kazalik. Tak adalah. Tengok syarat. Ada cukup Ada syarat tak? Tak boleh. Tak boleh. Kan mati, lam hidup. Macam mana? Hidup. Jadi ya kalau call jadi mat atas mula-mula baca tu call tu boleh jugalah situ. Boleh. Okey, ada 5 semuanya. Jumpalah juga. Call pertama pun boleh juga. Jadi kalau kita nak katakan untuk menjadikan cukup syaratnya, call pertama walaupun permulaan ayat. Dari segi hukum, kadang-kadang kita diuji, okey berhenti pada call, kalimah pertama, ayat 40. Macam mana kita nak berhenti? Mesti kita kena berhenti dengan ma'rif sukun lah. Call. Sama ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Okey, jadi call pertama pun jadi ma'arid lisukun. Sebab itu dalam kita belajar waqaf, bab waqaf ibtida, waqaf terbagi kepada 4. Waqaf ittirari, waqaf ikhtiyari, waqaf ijbari, dan waqaf ikhtibari. Ikhtibari ni ujian. Inilah. Ini antaranya diuji ataupun diperiksa, dites, tengok kita tahu ataupun tidak hukumnya kalau berhenti pada perkataan qal. Okey, best. Alhamdulillah selesai. Ayat 40 itu saja yang kita jumpa. InsyaAllah dah tak ada. Kita pergi pula ayat yang berikutnya, bawahnya ayat 41. Okey, 41 kita ada berapa mat pula di sini? Silakan. Scan dulu, tengok betul. 1, 2, 3. Yang pertama call juga ya. Yang pertama Okey, call. yang pertama kita cepat-cepat. Yang pertama call. Yang kedua juga call. Yang kedua juga call. Lepas tu Anas. Yang ketiga An-Nas. Ayam. Yang keempat Ayyam. Wazkur rabbaka kasira. Sabih bil asyi wal ibkar. Wal ibkar. Okey, yang kelima wal ibkar. Selesai, sudah. Jadi setakat ini kita hanya jumpa semuanya ma'arif sukun, semuanya ma'arif sukun. Jadi saya setuju ayat 41 hanya ada 5 saja. Qala pertama, qala kedua, An-Nas ketiga, Ayyam keempat, dan Ibkar kelima. Semuanya ma'arif sukun di tengah-tengah ayat, dan terakhir ayat yang kelima, mat yang kelima pada akhir ayat. Beginilah. Bila kita baca, bila kita kenal semuanya ma'rif sukun, bila kita berhenti pun kita berhenti dengan selesa, dengan kita tahu bahawasanya ini ma'rif sukun. Itu gunanya bila kita cek satu-satu begini. Okey, semua okey. Kita terus ada yang tertunggu-tunggu kat bawah ni, kita kena lajakkan dulu. Ayat yang ke-42. Ayat 42 kita tengok ada berapa mat. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam Okey. Okey, boleh mulakan. Ayat 42 ada berapa mat? Mat ada sukun ke, mat lin ke, mat tamkin ke, mat lazim ke? Sukun Al-Amin. Okey, Haji Syarif pilih terus yang last kali. Al-Alamin. 1. Okey, lagi. Pada confirm ini, confirm dah. 1 ni confirmnya. Al-Amin. Lagi? Ada lagi tak? Ke 1 je?
Satu je ya. Inna Allah. Inna Allah. Okey, ramai dah kenal Allah ni, insya-Allah. Kenal Allah bahawasanya ada mat harus sukun kita ketika waqaf. Allah. Ha, kenal Allah sebagai Tuhan dah lama dah, insya-Allah. Buat masa lama-lamanya, insya-Allah. Okey, dua saja. Ustaz, wastafak boleh Ustaz? Wastaf. Iya, wastafak. Kalau berhenti pun jadi. Wastafak boleh jadi mad sukun sebab adanya mad asli di sini. Bila berhenti kaf ni mati, maka jadilah mad sukun. Tiga je. Ustaz, macam mana jadi mak ari disukun Ustaz? Astafak, Ustaz. Astafak. Dia ada Okey, sekejap. Haji Aziz pula, Haji Syarif. Di sini pun ada satu lagi ni. Haji Hajah dah sebut, Kak Wan dah sebut, innallaha astafak. Jadi kalau kita berhenti di sini boleh jadi mad sukun. Jadi Haji Syarif tanya, macam mana boleh jadi perkataan istafaki, wastafaki kalau berhenti macam mana boleh jadi? Sebab di sini kalau kita tak berhenti innallaha astafaki, istafaki di sini mak apa? Asli kan? Asli. Kalau kita sambung lah istafaki wa tahharaki faki ni dua harakat. Mak asli. Jadi bila mak asli bertemu dengan huruf berbaris mati, maka itulah pengertian ma'rif sukun. Jadi bila kita berhenti, kaf yang baris bawah ni dia jadi baris mati. Inilah sebab sukun ni. Dia ada huruf asli Ustaz. Ni alif kecil ni. Alif kecil tu. Okey. Jadi innallaha astafak. Okey. Yang ini pun sama ni kan? Innallaha astafak ni. Wow, sama. Wastafak pun sama. Jadi ada 4 semua. Okey. Jadi jangan-jarang kita belajar tajwid, kita cari satu persatu begini. Seronok juga. Okey, 40. 43. Ustaz, takut time dah tak cukup. Yang dua tu Ustaz boleh cari tak Ustaz? Saya pun nak tahu juga. Apa yang dua tu? Yang dua tu apa? Tadi itu cakap tu. Lazim, mak lazim. Oh, mak lazim tak ada. Mak lazim tak ada. Dia tak semestinya mak lazim tu ada dalam satu muka surat. Tak Ustaz, boleh contohkan yang surah lain dulu. Okey. Tak sabarlah Ustaz. Tak sabar Bagus juga Hajar ni. Sebab memang itu soalan cepu mas. Saya memang mengharapkan ada mak lazim di sini. Tak apa. Sebenarnya saya nak 44. Kita ambil ayat 44. Gini, kita nak ringkas supaya kita tak lompat-lompat. Okey, bagi kita segera sikit. Ayat 43 sebenarnya ada satu saja. Warka'i ma'ar raki'in ma'arid disukun. Okey. Settle. Kita ringkas. Dan saya nak 44 kita cari bersama. Ayat 44 sebenarnya saya tunggu sekejap. Kita nak cari pada ayat 44 ni ada apa dan berapa jenis mat. Lepas tu kita nak cari mat lazim. 44. Satu, dua. Al-Ghaib. Maklim. Okey, ni baru kita cari selain daripada ma'arif sukun. Al-Ghaib kan? Maklim. Al-Ghaib satu. Lagi? Ilaik. Ustaz, dua. Wa ma kunta ladayhim idza Yalkun. Yulkun boleh. Yulkun boleh. 3. ayyuhum Yakhtasimun. Masya Allah dia Abdul Razak. Masya Allah. Orang dengar suara dia. Yakhtasimun 4. Jadi ayat 44 ada 4. 44 ada 4. Betul? Betul. Habis ke? Dah habis ke? Cek betul-betul. Jangan tertinggal. Zalika min ayyi Minal muqarrabin.
Nuhi. Itu Ah, Ustaz Rabi. nampak juga. Ingat dah tak ada. Jadi, Nu. jadi saya tunggu semua nak tutup kata tak ada baru saya kata ada. Ada. Nuhi betul. Nuhi dia ma'aril sukun. Nah, kalau wakaf ya mati bukan ya mati ya huruf mat bertemu dengan ha arid sukun. Jadi ma'aril sukun ada 5. Ada 5 di sini. Okey, kita habis ada masa sikit lagi. Kita habiskan ayat yang terakhir supaya dalam rakaman kita habiskan muka surat ini. Ayat terakhir kita tengok ada berapa? Minallah satu. Innallah satu. Yubasiruka kalimat. Masih. Al-Masih. Okey, 2. Maryam. Waji'ah. Muqarrabin. Muqarrabin. 3 saja. 3 saja. Qala tak boleh Muqarrabin mat tabiin Ustaz. Mat tabi'i kalau sambung, tapi kalau berhenti ma'arif sukun lah ni. Ini originalnya, maknanya ini yang asasnya ni. Hujung ayat ni. Sebab ada huruf mat bertemu dengan nun mati disebabkan kita wakaf. Ini ma'arif sukun yang asal. Ismaul masih ni pun ada sukun Ya betul. Sebab ya ni, ya huruf mat bertemu dengan ha, kalau kita wakaf, ha ni akan mati. Okey, atas permintaan Hajjah tadi, kita cuba cari mak lazim dan kita nak tahu mak lazim yang sebabnya huruf mat tu, huruf mati tu. Sebab jaga. Kita ambil paling mudah sekali surah mak lazim, surah apa yang ada? Surah kejap mana saya nak back. Ni. Surah ni surah Al-Fatihah. Ni. Waladhdallin mak lazim Ni bukan mak lazim kan? Waladhdallin ni. Betul mak lazim? Waladhdallin. Betul. Okey, mak lazim kalimi mutsaqqal Mak lazim kalimi mutsaqqal. Okey, jadi kita dah sebut mak lazim kalimi mutsaqqal termasuk dalam jenis mat yang sebabnya baris mati. Disebabkan adanya huruf berbaris mati, maka adalah mak lazim kalimi mutsaqqal. Adanya huruf berbaris mati adalah ma'arif disukun tadi. Adalah huruf berbaris mati adalah mat lin yang kita jumpa tadi. Dan tamkin pun sama juga. Mak lazim pun sama juga. Jadi perkataan waladhdallin, kita dah setuju semuanya. Ini adalah hukum mak lazim kalimi mutsaqqal. Macam mana kita nak kenal? Yang pertamanya ada tanda ombak, tanda mat. Yang keduanya, lepas tanda ombak ni ada huruf yang sabdu. Huruf sabdu ni lah yang menandakan mak lazim kalimi mutsaqqal. Dalam satu perkataan lagi bersabdu. Berat tu maknanya dia sabdu, kena tekan. Jadi ini kita dah setuju semuanya mak lazim kalimi mutsaqqal. Cuma kita nak cari mana penyebab mak lazim kalimi mutsaqqal yang katanya huruf berbaris matinya. Itu Hajjah Rafiah tanya tadi. Mana hurufnya? Mana huruf berbaris mati? Apa boleh jumpa? Pada huruf nun Ustaz. Lin pada huruf nun ni dah jadi ma'arif sukun. Okey, jadi lebih jelas. Kejap. Saya tahu ada orang dah dapat jawapan. Cuma nak bagi orang lain lebih jelas. Tengok nasta'in, atas nasta'in boleh jadi ma'arif sukun di sini disebabkan nun ni apabila kita wakaf, nun ni dah jadi mati. Ya. Inilah huruf berbaris mati yang menjadikan mak asli ini ma'arif sukun. Ya. Tapi pada waladhdallin ini, mana huruf berbaris matinya yang menjadikan sebab untuk kalimah ni jadi mak lazim kalimi mutsaqqal? Huruf nun Ustaz. Nun. Tak bolehlah, nun ni dah pergi ma'arif sukun. Sebab waladhdallin hanya sampai sini je. Mak lazim sampai huruf lam je. Lin tu ma'arif sukun. Ada 2 mak di sini. Waladhdall tu mak lazim. Lin tu ma'arif sukun.
Lam Yang yang sabdu Ustaz. lam. Lam sabdu ada 2 lam. Itu dia. Jadi nun sabdu. Jadi mad lazim kalimi muthaqqal asalnya alif, lam, ba. Kalau kita nak Alif. tulis lam, ya, nun. Jadi asalnya ni lam mati, ni lam bagi bawah, ni ya huruf mat dan ni nun bagi atas. Ba, alif. Okey, ini dia. Jadi bila mat bila huruf mat di sini, alif di sini bertemu dengan sukun ni. Dalam Sukun satu lam. perkataan, sukun lam. Yang mana lam itu dah dimasukkan ke dalam lam yang berbaris bawah ni. Sebab itu kita kenal selalu mana-mana huruf berbaris lagi sabdu asalnya 2 huruf. Semua. Iyyaka. Iyyaka asalnya ya, 2 ya. Ya baris Iyyaka. mati, ya baris atas. Iyyaka. Ni. Jadi kena tekan iyyaka. Iyyaka. Sebab itu dalam Fatihah ni kalau huruf sabdu tak ditekankan, maknanya kita dah buang satu huruf. Ini pun sama juga. Di sini waladhdallin ada dha huruf sabdu, lin lam huruf sabdu. Sebab itu waktu kita baca, kita talaqi, selalunya guru kita akan tegur kalau kita tak tekan. Waladha. Kalau kita baca waladha, kita dah buang satu dha. Lepas tu dhalin, lin, kita tak tekan, kita buang lam satu. Itu dah kurang tu. Jadi kena tekan waladhdallin. Yang kita gantung lisan tu, kita gantung lidah kita tu lah huruf lam mati yang menjadikan sebab untuk mak lazim kalimi muthaqqal. Boleh insya-Allah? Faham Ustaz, terima kasih. Bersama insya-Allah. Okey, nampaknya kita berhenti di sini untuk malam ini. Masya-Allah. Mudah-mudahan walaupun tajuknya mudah-mudah, basic je, biasa-biasa, tapi kalau kita kupas lebih mendalam, kita ulang lebih jelas, saya rasa bertambah lagi cerah dan bertambah lagi yakin dan bertambah lagi faham kita tentang hukum-hukum yang kita kira basic, yang kita kira mudah, yang kita kira ilmu tadika sepatutnya. Tapi kalau kita lebih menyelam, lebih mendalam, lebih kita faham insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita faham, bila kita kenal, dalam bacaan kita insya-Allah bertambah lagi jelas dan bertambah lagi tajwid insya-Allah. Terima kasih kepada semua untuk malam ni. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah sama-sama kita doakan untuk Tuan Haji Abdul Razak yang Allah Subhanahu Wa Taala ujinya kesihatannya kurang sedikit, dimasukkan hospital. Macam mana dah balik, dah boleh rehat balik rumah ke Haji Abdul Razak? Masih dekat hospital lagi? Haji Hanafi? Kurang pasti Ustaz, dia dah balik ke belum? Saya dapat gambar dia masih kat hospital lagi. Kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan syifa sesegeranya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم وفقنا بما علمتنا، اللهم علمنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Good night Ustaz. InsyaAllah. Good night. See you tomorrow. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Syukran. Afwan.